Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat sejahtera Boleh teruskan Respon. Okey So siapa yang baru masuk ni boleh isi link di kehadiran. Yang cikgu baru masuk kat dalam message. Tengok berapa orang datang So link kehadiran ni penting sebagai bukti awak adil dalam kelas. Nanti senang cikgu nak buat data statistik. Okey, jom kita mula. Hari ni kita malam ni kita tengok nombor indeks. Okey. So nombor indeks ni ada bab tingkatan 4 bab 10. Jom kita lihat berlaku. Okey, kita mula Okey, daripada modul yang kita cikgu baru bagi tadi kat Telegram petang tadi. So ini soalan-soalan je lah Soalan-soalan ni adalah soalan-soalan yang cikgu pilih daripada soalan negeri-negeri lain untuk soalan percubaan tahun 2025 Jadi mari kita lihat soalan nombor 1. Kita baca betul-betul nombor indeks ni Maka Okey, jadual 2 menunjukkan maklumat berkaitan 3 bahan yang digunakan dalam penghasilan kek brownies Baik, ini adalah indeks harga. Ini sebenarnya semua ni nombor-nombor indeks. Dalam table kita ni, ini adalah nombor-nombor indeks. Alright, so nombor-nombor indeks ni tertera kat sini adalah kalau ikut yang pertama ni adalah nombor indeks pada tahun 2023 berasaskan tahun 2021. Okey ini Okey, yang nombor indeks yang bahagian ini okey, laju ini ialah tahun 2024 berasaskan tahun 2021. Itu maksud dia lah. Okey, 100 ni tak ada apa-apa Tahun 2024 ini maksudnya nombor indeks pada tahun 2024 berasaskan tahun 2023. Ini semua ni lah untuk bahan A, B dan C. Okey, kita ada berapa nilai pemalar kat sini. Nanti kita cari So soalan A, kalau lihat soalan A kat sini dia suruh kita cari nilai X dan Y dan Z. Okey. Baik, kita teruskan. Baik. Untuk cari nilai X, Y dan Z, sedangkan ini adalah nombor indeks untuk tahun 2023, 2021, nombor indeks tahun 2024, 2021 dan yang ini ada tahun 2024, tahun berasaskan 2023. Jadi semua nilai-nilai di sini adalah nombor indeks pada tahun-tahun tertentu Maka nombor indeks ni ada formula dia. Indeks yang berasaskan 2024 berasaskan 2003 Maknanya nombor indeks yang pada tahun 2004 berasaskan 2003 adalah sama dengan nombor indeks yang pada tahun 2024 berasaskan 2021 bahagi dengan nombor indeks 2023 berasaskan 2021. Okey, nanti kita darab 100 lah. Okey, ini formula yang berkaitan dengan nombor indeks. Baik, kalau kita lihat macam mana kita dapatkan nilai Y ni, okey, Y ni kita gunakan formula yang sedia ada di sini. Jadi untuk bahan A, okey, sebab nilai Y kita daripada bahan A. Okey, 105. Okey, 105 ni adalah nombor indeks tahun 2024 berasaskan tahun 2003 sama dengan Y bagi 180 Y bagi 180 darab 100. Okey, so, jadi kita punya Y kita tu sama dengan okey, dengan gunakan algebra masing-masing. Okey, awak kira lah macam ni keadaan dia. Dan dapatlah nilai Y dia ialah 189. Okey. Untuk bahan B pula, okey, untuk bahan B, kalau kita lihat bahan B ni macam nak cari, sama juga. Okey, untuk bahan B ni kita ada X kepada nombor indeks tahun 2003 berasaskan tahun 2021. Okey, kita ada tahun 2024 asaskan 21. Okey, kita gunakan rumus yang sedia ada di sini. Maka kita akan dapat inilah. So, perhatikan betul-betul. Okay, 258 bahagi X darab 100 semua tu sama dengan 120 lah. So, jadi kita punya bahagian B, X kita untuk bahan B, X kita sama dengan 215.
Okey, seterusnya untuk bahan C kita cari nilai Z. Cara dia. Okey, Z ni senang je. 216 bahagi 200 and then darab 100 sama dengan 108. Okey, lepas pengiraan lah cikgu dah kira. Okey. Okey, itu untuk soalan bahagian A. Maka XYZ ni kita dah dapat. So cikgu masukkan dalam table kita supaya kita jangan keliru ni 189, 215, 108 lah. Maka yang soalan B1 ni kita kena hitung indeks perubahan bagi kos penghasilan kek brownies itu pada tahun 2024 berasaskan tahun 2023. Okey, macam nak cari soalan ni. Maka kita gunakan yang lajur yang ini tahun 2024 berasaskan tahun 2023 yang ini. Okey, gunakan formula yang kita indeks perubahan yang kita belajar masa tingkatan 4 tu. Maka gunakan ni ataupun simbol yang kita belajar dulu ialah I ada gap 24 23 Okey. So gunakan pemberat juga. Maksudnya pemberat ni kita gunakan darabkan dengan nombor indeks. Okey, so 5 darab 105, okey. 7 darab 120 bahagian ini. 3 darab 108, okey. And then bagi dengan jumlah pemberat. 5 tambah 7 tambah 3. Akhirnya kita dapat kiraan. Okey, sama-sama kira lah. Takut cikgu pun tersalah kira. Sama-sama kira lah So, jawapan kita ialah 112.6 nombor indeks. Okey, setakat ni faham? Boleh untuk indeks perubahan Ada apa nak tanya tak? Soalan A ke soalan B tadi? Buat masa ni lah Ya, ada. Tak ada Okey, itu yang senang sikit lah Okey, kita lihat pula soalan yang seterusnya. Seterusnya hitung kos penghasilan kek brownies itu pada tahun 2024. Jika kos penghasilan pada tahun 2023 ialah RM55. Maka okey, so tahun 2023 adalah RM55. Indeks perubahan berasaskan 2023, 2024 berasaskan tahun 2003 adalah 112.6. Ini daripada soalan 1 sebelum. Okey, daripada soalan 1 yang sebelum itulah. Jadi gunakan formula indeks berasaskan tahun 2004, 2023. Okey, harga 2024, harga 23 darab 100. Maka kita isilah sikit apa yang kita tahu. 112.6 ni memang daripada soalan sebelum tu kita dapat daripada indeks perubahan. Okey, dengan harga 23. P itu price 25. So apakah harga tahun 2024? Maka dengan gunakan awak punya kemahiran algebra, operasi. Okey, pindah 55, pindah sana jadi darab, 100 pindah ke sana jadi bahagi. Okey, so hasilnya kita akan dapat RM61.93. Okey, screenshot lah. Siapa nak screenshot pun boleh, tak ada masalah Jadi soalan ni tak susah sangat. Cuma kena faham soalan betul-betul jangan silap je tu je. Okey, soalan seterusnya kita lihat soalan C Kos untuk membuat sebiji kek brownies. Okey. Dijangka meningkat 50% dari tahun 2023 ke tahun 2025. Okey. Hitung kos pembuatan sebiji kek itu pada tahun 2025 jika kos pembuatan pada tahun 2024 ialah RM60.50. Okey. So apa maksud soalan ni? Dia kata brownies ni akan meningkat 50% dari tahun 2023 ke tahun 2025. Okey, itu maksudnya apa? Okey, ini dia. Maksudnya nombor indeks kita pada tahun 2025 berasaskan tahun 2023. Okey, kalau formulanya adalah P25 bagi P23 darab 100. Jadi kita lihat dia meningkat 50%, maksudnya nombor indeks itu
dalam bentuk nombor indeks 150. Okey. Peratusan meningkat 50%. Maknanya 100 tambah 50, kita buat 150. Okey, itu cara kita nak dapat daripada peratus ke daripada nombor indeks. Okey, so 150 lah meningkat. Maka kalau kita lihat kat sini, kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Sebab cikgu nak masukkan tahun 2024 bersama. Yang sekarang kita ada ni tahun 2025 dengan 2023. So kita pecahkan 2025 bagi 24, 24 bagi 23. So kalau ikutkan ini, kalau kita batalkan sama dengan 1 lah. Okey, tujuannya kenapa kita buat macam ni ialah supaya kita masukkan tahun 2024 sebab ada nilai RM60.50. Okey. So caranya kalau kita lihat, okey, harga nombor indeks yang indeks gubahan kita dapat tadi adalah 112, itu pada tahun 2024-23 sesuai dimasukkan di sinilah. Okey. Ini formula untuk indeks pada tahun 2024 bagi 23. Ini adalah cikgu dah petakkan ini. Maksudnya keseluruhan nilai ini adalah 112.6. Keseluruhan nilai di sinilah. Kalau kita lihat kat situ lah. Okey, dapatlah. Kemudian kalau kita lihat lagi, pada tahun 2024 harga dia RM60.50. So masuk kat sinilah. Okey, masuk kat sini. Jadi dapatlah P25 bahagi RM60.50 darab 112.6. Sama dengan 150. Baik, betul. Lepas itu, apakah harga tahun 2025? Kita lihat. Okey, dengan menggunakan algebra awak sendiri, RM60.50 pindah sana jadi darab, 112.6 pindah sana jadi bahagi. So, kira-kira ini kita akan dapat lebih kurang RM harga tahun 2025 RM80.59. Okey, ada masalah tak? Nak tanya? Buat masa ni? Okey, boleh screenshot atau nak salin pun boleh, tak ada masalah. Okey, terus ya. Boleh ya, teruskan ya. Tak susah boleh ya. Sebab antara topik yang paling senang ni nombor indeks. Hampir dekat 95% murid menjawab soalan nombor indeks ni. Kalau lihatlah. Okey, tapi kena berhati-hati bila operasi pengiraan itu dijalankan. Dan jangan salah kira, jangan salah tambah. Sebab cikgu nampak banyak careless berlaku ketika menjawab soalan nombor indeks. Hilang markah. Okey, terusnya kita lihat soalan nombor 2 ya. Baik, tengok soalan nombor 2. Jadual 2 menunjukkan maklumat berkaitan 4 bahan utama dan kuantiti yang digunakan oleh Puan Norsyah untuk membuat kuih bakar manis. Okey, so kita ada bahan tahun 2024, 2023, ada tepung jagung, santan, gula, tepung gandum. Ini ingredient ni lah ingredient untuk buat kuih bakar manis. Lepas tu soalan dia, dia dah bagi harga indeks kat sini. Okey, cuma ada nilai pemboleh ubah X. Kat sini pun ada pemboleh ubah Y. A, cari nilai X dan Y. B, indeks gubahan kos membuat sebiji kuih bakar manis pada tahun 2024 berdasarkan tahun 2023 ialah 19, cari nilai Z. Okey, kita tumpukan kepada pencarian X, Y, Z kita. Baik, seterusnya. Okey, kalau kita lihat kat sini nak cari nilai X, Y, Z, kita gunakanlah formula apa nama? Kita gunakanlah formula nombor indeks. Kita gunakan formula nombor indeks yang kita tahu yang paling basic ialah ini je lah. Okey, ini paling basic lah. Indeks 24, 23 pada tahun 2024 berasaskan tahun 2023. Ini formula dia lah Harga 2024 bagi harga 2023 darab 100. Maka kalau kita nak cari nilai X daripada bahan tepung jagung. Okey, bahan tepung jagung yang kita ada di sini, bahan tepung jagung. Okey. So maka kalau kita nak cari nilai X kat situ, tenang, kita X tu adalah nombor indeks 24, 23 lepas tu tukar kat situ. So harga dia ialah 125. Nombor ini nilai X Okey, cuba sebenarnya ini adalah untuk nilai X
Dia tanda sikit. Okey, ini adalah untuk nilai X. Okey. Baik. So, ni 125 lah kat sini 125. Baik, seterusnya. Untuk dapatkan nilai Y, santan daripada santan gunakan formula yang sama juga. P24 bagi P23. Okey, tapi dengan kedudukannya okey, yang mana dia punya nombor indeks dia adalah 109. Okey, so RM3 bagi Y darab 100. Okey, jangan salah kedudukan. And then awak cari nilai Y. Okey, yang mana RM3 darab pindah jadi bahagi, 100 darab pindah jadi bahagi. Oh sorry. Okey, so kalau ikutkan Y kita adalah RM3 bagi 109 darab 100 sehingga kita dapat nilai Y adalah RM2.75. Setakat ini lah Okey, boleh screenshot. Kalau nak screenshot boleh screenshot, tak ada masalah. Cikgu, Ya saya. bila tulis jalan kerja tu, RM tu perlu ke tak? Perlu sebenarnya, kalau harga perlu. Tapi Tak, maksudnya masa jalan kira yang atas tu. ya, jalan kira yang atas. Oh, maksudnya tak payah. Macam kat sini tak payahlah. Ya cikgu. Jawapan akhir okeylah. Kalau tertinggal pun ada setengah pemeriksa diterima. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat hati-hati pengiraan ni, okey. Yang mana kadang-kadang ni kedudukan nak cari Y ni, okey. So algebra ni penting supaya kita, sebab hari tu cikgu tengok ramai murid dia dapatkan Y tu terbalik. RM3 ni patutnya darab jadi bahagi. Okey, so hati-hatilah cikgu nak ingatkanlah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor B pula. Okey, so kita cikgu dah isikan siap-siap kat sini. 125 dengan RM2.75 gantikan je lah. Cuma soalan B ni dia suruh kita cari Z cari nilai Z ini. Ni kita kalau tak nampak jelas yang pakai phone tu kecil sangat Okey, so kita nak cari nilai Z. Okey, apakah nilai Z dengan menggunakan indeks gubahan. Yang mana pada tahun 2024 berasaskan tahun 2023. Okey. Berasaskan tahun 2023 ialah 116. Okey, so indeks gubahan ni formula dia macam ni. Okay, hasil tambah W ni pemberat darab dengan nombor indeks kawan dia bagi dengan jumlah pemberat lah. Okey, ini pemberat dia. Okey, ini pemberat kita sekarang ni dalam bentuk gram. Okey, kita cari dengan keadaan simbol dia I24 bagi 24 berasaskan 23. Baik. So kita susun 116 memang dah sedia ada kat situ. Lepas tu yang lain tu kita isi 125 darab 150. Okey, yang ini darab dengan pemberat dia 109 darab 150, 105 darab dengan 100, 120 darab dengan Z. Okey, 120 dengan Z kat sini Bagi dengan pemberat 150 tambah 150 tambah 100 tambah Z. Okey. So, seterusnya dengan lepas darab, tambah, tolak, darab, bagi. Kira lah Okey, ini dia. Tolong kira yang ini. Tinggallah berapa bahagian. 456 tambah 120Z bagi 400Z Jumlah bawah ni, jumlah atas tu kita akan dapat bahagian ni lah. Okey, siapa yang bertulis tu, siapa yang menulis jawapan kena cepat sikit ataupun senang awak screenshot je lah, senang untuk dapatkan jawapan dia. Kemudian kita dengan mudah 400 tambah Z ni bahagi, kita pindah ke 116 jadi darab lah. Ini hasilnya. Okey. Lepas tu 116 ni kita kembangkan masuk dalam 400 masuk dalam Z. Apa dapat? Lebih kurang 46,400 tambah 116Z. Sama dengan 45,600 tambah 120Z. Okey, yang lain tu seterusnya kita lihat daripada macam mana awak menyelesaikan secara algebra, tambah tolak dengan Z sehingga kita dapat Z sama dengan 800 bagi 4. So Z itu adalah 200 gram lah. Patutnya kita kena bagi jawapannya 200 gram kat sini. Okey, sepatutnya akhir jawapan ni dia kena tahu. Okey, kita RM ke
sama ada dalam gram ke, sebagainya lah kat sini Alright, dah selesai untuk dapat Z. Faham sekat ni Okay, saya guru risau sebab ramai orang daripada bahagian B, indeks gubahan ni banyak salah kira. Itu kena hati-hati lah. Okay, jangan salah kira indeks gubahan. Sebab seterusnya indeks gubahan ni kita akan gunakan untuk soalan yang bahagian C lah kalau ada lah Untuk bahagian C. Okay, kita lihat dulu soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya ialah C. Kenaikan kos penghasilan. Tak nampak sangat. Kecil sangat tulisan kat situ. Okay. Kenaikan kos penghasilan sebiji kuih bakar manis pada tahun 2025 dari tahun 2024 adalah sama dengan kenaikan kos penghasilan sebiji kuih bakar manis dari tahun 2023 ke tahun 2024. Baik. Harga kos sebiji kuih bakar manis pada tahun 2023 ialah RM4. Cari harga jualan kuih bakar manis jika Puan Nursyah ingin mendapat keuntungan sebanyak 30% pada tahun 2025. Okey. So, daripada segi soalan ini, yang penting kita tahu. Okey. Pada peringkat awal, okey, ini daripada soalan sebelumnya kita dapat 116 ni kat sini daripada soalan B. Nampak 116 daripada soalan B. Okey, dengan maksud lain daripada nombor gubahan tadi kita bentukkan dalam formula P24 bagi P23 darab dengan 100 yang mana okey, yang kedua ialah nombor indeks pada tahun 2025-24 dengan menggunakan formula ini pun sama juga 116. Nampak Okey. So, pun sama juga 116. Kenapa? Sebab kat situ dia kata pada tahun 2005 dan tahun 2004 adalah sama dengan kos kenaikan pada tahun 2023 tahun 2024. So, dia sama. Okey, 2004, 2023 sama dengan 25, 24. Okey, so dia sama. Maksud dia lah 116 Okey. Baik. Kemudian apa kita buat? Okey, kemudian kita lihat harga kos biji kuih pada tahun 2023 ialah RM4. Okey, tak ada masalah. Kita lihat pada tahun 2023 bermula dengan nombor indeks yang 24-23 ni. Letakkan harga dia RM24. So, harga tahun 2024 dia apa? So, kalau lihat, okey, pemudahkan. Pindahkan 4 jadi darab. 100 ni jadi bahagi. So, kira ini kita akan dapat harga tahun 2024 adalah RM4.64. Okey. Daripada kita dapat nilai RM4.64 tu. Okey, daripada RM4.64 ni, kita dapat ni, kita isi kat sini pula. Okey, untuk dapatkan harga tahun 2025. Ni harga tahun 2025. Price Jadi kita lihat apa berlaku. Dan seterusnya kita dapatkan harga tahun 2025. Jangan salah tekan, jangan salah kira sehingga kita dapat harga pada tahun 2025 adalah RM5.38. Okey, itu pada ini kos kos. Okey, kos untuk membuat kuih RM5.38. Jadi soalan dia, cari harga jualan kuih bakar manis jika Puan Nursyah ingin mendapat keuntungan sebanyak 30%. Okey, ini kos. Ini dia jual harga kuih berapa agaknya? Kos buatan RM5.38. Mestilah dia nak naikkan harga bila nak menampung kos. So, dia kata dia nak naikkan 30%. Maknanya daripada kos RM5.38 tu, okay, harga jualan dia, awak darab dengan 130 bahagi 100. Itu formula dia. Untuk nak dapatkan berapa peningkatan dia, kita buat RM6.99. Ataupun lebih kurang macam RM7 lah, RM7 dia dah hampir-hampir RM7 tu, kita buatlah RM7. Maknanya kos RM5.38. Kalau dia nak untung, dia mesti jual harga RM7. Keuntungan ini 30% lebih daripada harga kos. Lebih kurang Okey, so itulah harga jualannya. Okey, faham tak tu setakat ni?
Okey, boleh screenshot. Senang masing-masing ada handphone atau komputer, awak screenshot je lah jawapan ini. Nanti saya minta jasa baik untuk awak siapkan latihan-latihan ini bagi pada saya. Gambar bagus gambar dah bagi modul 1 ramai. Alpha tolong Alpha juga tolong bagi dan lain-lain tu kelas apa tu harmoni dengan beta, tolong serahkan modul-modul yang cikgu bagi tu kepada cikgu Liu untuk penilaian. Baik, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Okey. Nombor 3 ni pun banyak juga cerita dia ni. Sebab. Okey, so jadi kalau lihat nombor 3, kita baca sikit apa nombor 3 ni. Maka jadual 13 menunjukkan bahan A, B, C, D yang digunakan dalam pembuatan perabot. Peratus penggunaan bahan-bahan itu diwakili dalam bentuk catabak. Okey, so kita ada bahan yang mana dia menunjukkan perubahan indeks harga dari tahun 2020 ke tahun 2025. Maknanya ini indeks harga pada tahun 2025 berasaskan tahun 2020. Okey, so dia menyusut untuk bahan A dia menyusut 10%, bahagian B, bahan B menokok ini meningkatlah 60%. Bahagian bahan C menokok lagi, dia meningkat 20%, dan D ni dia menokok 40%. Okey. So sebelah ini adalah dia punya bahan berapa banyak digunakan ataupun pemberat kat sini percentage of usage, peratus penggunaan. Berapa banyak bahan digunakan untuk membuat perabot. Dalam pembuatan perabot. Maka kalau kita lihat soalan dia kat bawah ni, kos pengeluaran bagi perabot ini ialah 41,650 pada tahun 2025. Pardon? Halloween day. Oh, today is Halloween day. Okay. Well, you were just decorating. Okay. Alright, so A. Jika harga bahan C pada tahun 2020 ialah RM57.60, cari harganya pada tahun 2025. Okey, cara nak cari kawan. So, macam mana kita cari soalan ini? Maka, soalan A ni, kita lihat apa berlaku. Okey, pertama, apa yang kita kena lakukan ialah pada harga bahagian bahan C, kita tengok yang bahan C ni pada tahun 2020 ialah RM57.60. Cari harganya pada tahun 2025. Ini macam biasalah. Kita gunakan nombor indeks, formula untuk bahan C. Yang inilah Okey. So, pada tahun 2025, berasaskan tahun 2020, harga tahun 2025 bahagi dengan harga tahun 2020, darab 100. Semua ini adalah sama dengan 120. Macam mana cikgu dapat 120 kat sini? Siapa tahu? Monokok 20%. Ya, monokok 20%, maknanya 100 tambah 20, 120 lah. Kemudian kita letaklah berapa harga yang sedia ada. Macam P ni 20, P20 ni RM57.60. Dan yang lain-lain tu awak carilah. Dengan pengiraan yang betul. Sehingga dapat harga RM69.12 untuk harga bahan C. Untuk bahan C. Okey. Pada tahun 2025. Okey, itu harga dia. Tak susah Okey, awak boleh screenshot. Okey, kemudian kita lihat nombor 2 pula Indeks harga bagi bahan B pada tahun 2027 berasaskan tahun 2025 ialah 136. Okey, harga bahan B pada tahun 2027 ialah RM17 lebih daripada harga sepadan pada tahun 2020. Cari harga bahan B pada tahun 2027. Ada dua kaedah jalan kerja ni Okey. Tapi cikgu tunjuk yang kaedah yang kedua lah. Senang tak tunjuk kaedah pertama nanti. Mungkin dalam kelas nanti cikgu tunjukkan Okey, kaedah pertama ni cikgu lebih berminat kepada apa yang ditulis. Nombor indeks tahun 2027. Okey. Berasaskan tahun 2025 iaitu 136. Okey, kat situ kat mana kita dapat? Daripada ayat ni lah. 2007 berasaskan tahun 2025 ialah 136. Okey, kemudian apa cikgu buat?
Cikgu bentuk dalam bentuk formula dia. Price 27 bagi price 25 darab dengan 100 sama dengan 136. Okey, itu formula nombor indeks lah. Kemudian cikgu buat pengisian yang mana tahun 2020 tu cikgu buat selang macam ni Sebab kalau ikutkan yang ini kita boleh bagi boleh sama dengan 1 kan. So cikgu munculkan dia di situ. Okey, sebab ada penggunaan dia nanti. Okey. Alright. So kalau kita perhatikan betul-betul yang mana 100 okey 100 yang 100 ini kita pindah sebelah sana jadi bahagilah. Okey. Lepas tu kita kalau kita tumpukan kepada bahagian B ni, okey, yang bahan B ni yang menokok 60% ni. Kalau ikutkan itu adalah I25 tahun 20 berdasarkan tahun 20 adalah 160. Yang mana formula dia adalah P25 bagi P20 darab 100. Jadi P25 bagi P20 adalah 160 bagi 1. Okay, kenapa cikgu cari ni? Kenapa cikgu cari nilai ni? Okay, daripada B bahan B 160 iaitu harga P25 bagi P20 adalah 100 darab 100 sama dengan 160. Jadi P25 bagi P20 adalah 160 bagi 100. Jangan mendapat macam ni sebab 100 ni kita pindah sebelah sana jadi bagi. Okey, apa tujuan cikgu cari nilai ni? Tengok yang bahagian ini. P20 P25. Okey, cuma dia terbalik aja P20 bagi P25. Ini P25 bagi P20. Seterusnya dia tukar. Masuk kat situ. Terbalik je lah Ini 160 bagi 100. Ini 100 bagi 160. Okey, so tu lah P20 bagi P25. Okey, kemudian kita pindah semua benda yang warna hijau ni 100 bagi 160 pindah sebelah sana. So terbalikkan je lah Yang bagi jadi darab 100 ni darab jadi bahagi. Dah sebelah sini lah. So dapatlah satu nilai P27 bagi P20 dengan nilai tertentu lepas darab 2.176. Okey. Baik. Seterusnya daripada soalan, harga bahan B pada tahun 2007 ialah RM17 lebih daripada harga sepadan pada tahun 2020. Okey, memang kita nak gunakan ni harga 2027 dengan harga 2020. Cari harga bahan B pada tahun 2027. Maka cikgu bentukkan formula ini. Okey, harga 2020 ni yang kat bawah ni sama dengan P27 tolak 17. Kenapa? Sebab pada tahun 2027 dia lebih RM17. So seleloknya kita ambil P2027 tolak dengan 17 lah. Okay. So lepas tu kita cari harga price 2027 dengan menggunakan algebra masing-masing. Yang mana pembawah price 27 tolak 17 pindah sana. Kemudian awak kembangkan sehingga awak dapat nilai P tahun 2027 adalah RM31.46. Okay, setakat ni faham tak? Boleh screenshot. Ulang kajilah. Senang cerita lah. Setakat ni okey Okey cikgu. Okey boleh boleh teruskan Senyap je. Risau cikgu. Macam mana pun nanti cikgu akan bagi kuis besok untuk apa yang kita belajar pada hari ini So standby lah kuis tersebut. Seterusnya, hitung kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2020 yang mana kos pengeluaran bagi perabot ini ialah RM41,650 pada tahun 2025. Okey, pada peringkat awal ni kita perlu cari indeks gubahan. Indeks gubahan untuk semua bahan-bahan tu kita gabungkan untuk dapatkan kos pengeluaran. Itulah kos pengeluaran kita. Jadi sebelum itu kita kena tentukan dulu apakah indeks untuk tahun 2025 berasaskan tahun 2020 untuk setiap bahan. Kalau menyusut 90 untuk bahan A lah. Okey.
Dia 10% menyusut. 100 tolak 10, 90. Kalau menokok 160. Untuk 60% bahan B. Kenapa? Sebab kalau dia meningkat, 100 tu tambah dengan 60. Jadi 160. Okay, untuk nombor indeks bahan B. Untuk bahan C pula, nombor indeks dia menokok 120. Untuk bahan D pun menokok 40%. 140. Okay. So, apa tujuan kita cari nombor indeks untuk setiap bahan ni? Sebab kita nak gabungkan untuk menjadikan satu kos pengeluaran. Okay. Yang mana perabot itu pada tahun 2020 nanti. Cuma ada satu masalah. Pemberat kita ni, yang A ni ada percentage dia 50. Okay. Peratus penggunaan ni. Untuk bahagian C, bahagian D, 10%. So, jadi kat sini 20%. Apakah agak-agaknya bahan B? Berapa peratus bahan B? Dia tak tunjuk ni, sengaja tak tunjuk bahan B ni. Agak-agaknya berapa peratus? Siapa tahu? 30. Ya, 30. So, dia sengaja hilangkan supaya nak tengok kita dapat cari tak. Okay, so dia 30 lah. Kenapa 30? 50 tambah 30 tambah 2 kali 10 dah 100%. Okay, so kita gunakan semua ni untuk dapatkan pemberat. Untuk mendapatkan gubahan. Indeks gubahan. Pandai lah. 90. Darab untuk bahan A 50. 160 dah 30. 120 dah 10%. 140 dah 10%. Okey, bagi dengan pemberatnya di bawah. 50 tambah 30. And then tambah 10 tambah 10. Kira baik-baik. Kita dapat indeks gubahan tahun 2025 berasaskan tahun 2020 adalah 119. Okey, setuju setakat ni? Setuju Okey. So, tapi tak habis lagi. Dia suruh kita cari kos pengeluaran pada tahun 2020. Yang dia bagi tahun 2025, 41,650. Tak habis lagi Kita baru cari indeks gubahan. Yang mana kita akan gunakan indeks gubahan ni dengan 119 ini. Masuk dalam formula yang asas. P harga 2025 bagi dengan harga 2020 darab 100, semua itu adalah sama juga dengan indeks gubahan kita tadi 119. So harga tahun 2025 adalah 41,650 dan seterusnya barulah kita cari price tahun 2020 dengan menggunakan kalkulator masing-masing. Okey, jangan silap tambah tolak darab bagi. Jawapannya kita akan dapat RM pada tahun 2020 harga dia RM35,000. Okey, screenshot lah. Okey, buat cantik-cantik. Dapatkan jawapan penyelesaian terbaik. Okey, seterusnya untuk soalan B dah. Seterusnya untuk soalan C pula. Kos pengeluaran dijangka akan meningkat sebanyak 60% dari tahun 2020 ke tahun 2027. Nyatakan dan hitung peratus perubahan dalam kos pengeluaran dari 2025 ke 2027. Apa maksud ini? Jadi kita nak cari peratus perubahan kos pengeluaran 2025 ke 2027. Maka pada peringkat awal tu kita gunakan indeks. Yang mana indeks tahun 2027-25 kita kaitkan dengan tahun 2027-20, 25-20. Indeks kat sini lah. Yang mana kita tahu tahun 2027 adalah 160. Mana cikgu dapat 160 ni? Ialah peningkatan sebanyak 60%. Dari 2020 ke 2007. Itulah dia. Kemudian yang bawah ni indeks harga 25-20 ni adalah soalan yang sebelum tu. Yang kita dapat daripada indeks gubahan 119. Darabkan dengan 100. Maka yang tadi lah yang nombor indeks gubahan tadi. 119. Maka jawapannya adalah 134.45. Okey setakat ni setuju Okey. Boleh kita pergi ke soalan seterusnya. Screenshot je. Okey. So dia meningkat dan meningkat sebanyak 34.45%. Itu maksud dia lah untuk soalan ini. Okey, soalan seterusnya. Last soalan nombor 4. Okey. So mari kita lihat soalan nombor 4. Baca dulu. Okey, jadual 2 menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sebuku roti kismis. Peratus perubahan harga dan peratusan penggunaan setiap bahan pada tahun 2004 berbanding tahun 2022.
dalam menghasilkan sebuah roti kismis. Okay. So ini cerita tentang roti kismis lah. Baik. So ini dia punya bahan dia. Tepung, gula, yeast, minyak dan kismis. Ada 5 bahan. Macam soalan tadi, dia meningkat 20% untuk tepung, meningkat 30% untuk gula, menurun 20%, meningkat 10% dan menurun 10%. Okay. So yang ini adalah nombor indeks. Dah bentuk peratusan pada tahun 2024 berasaskan tahun 2022. Oleh itu, untuk soalan A, hitung harga tepung pada tahun 2024 jika harganya pada tahun 2022 adalah RM3. Okay, kita concentrate pada soalan A. Yang mana tahun 2024, okay, yang mana kita nak tahu harga tepung untuk tepung, khas untuk tepung aja. Pada tahun 2024, pada tahun 2022 harganya RM3. So kita bentukkan formula asas dulu. Okay. Yang mana kita tentukan dululah nombor indeks untuk setiap bahan-bahan itu. Kalau meningkat kat sini tengok 120. Kalau gula meningkat 30%, 130. Yeast menurun 80, 100 tolak 20, 80. Minyak 110. Kismis menurun 110, jadi 90 lah. Okay, kita standby awal-awal setiap bahan ini nombor indeks dia masing-masing. Tapi untuk soalan A ni kita bagi tumpuan pada harga tepung Untuk harga tepung yang mana pada tahun 2022 RM3, cari harga tepung pada tahun 2024. Okay, so kita sediakan macam ni dulu. Oh, dah salah ni. Cuba salah typing kat sini Patutnya 2024, 2022 Bagi padam kat sini. Ini bukan 2027. Patutnya 2024 berasaskan tahun 2022. Okey. Baik, seterusnya ni pun sama juga. Cikgu tersalah typing kat sini. Ni sepatutnya 2024. Okey. Berasaskan tahun 2022. Okey, never mind. Okey, tapi yang formula dia betul lah. Formula dia P24, P22. Jadi harga dia RM3 untuk tahun 2022. Dan masing-masing kita kira betul-betul. Maksud dia harga 2024 ialah RM3.60 untuk soalan A. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Hitung indeks gubahan bagi kos pengeluaran sebuku roti kismis pada tahun 2024 berasaskan tahun 2020. So ini yang kita gunakan. Sebelum kita nak gunakan indeks gubahannya formula, sebelum kita nak tahu apakah nombor indeks gubahannya, kita ada masalah nilai P tu kena cari dulu. Nampak tak? Kita ada masalah dengan nilai P ni. Kita ada P4, P1/2, P3/2, P ni apa? Okey. So cari dulu nilai P ni yang mana dalam lajur ini adalah peratus. Jumlah peratus adalah 100. Jadi kita tambahkan makan aiskrim. Oh nanti. Jadi habis kelas dulu. Sorry. Okey, so 65 tambah 4P tambah 1/2P tambah 3/2P tambah P sama dengan 100%. Jadi cari nilai P dulu. Di mana cikgu cari sekarang. Okey. 4P tambah 1/2P tambah 3/2P tambah P 7P 65 pindah sana tolak dengan 100 kita dapat 7P sama dengan 35 and then P sama dengan 5. Okey, awak boleh screenshot lah ni. Ini baru dapat nilai P. Jadi P ni kita gantikan. Okey. 4P darab 5 20, 1/2P darab 5 2.5, 3/2P darab 5 3/2P 3/2 darab 5 lah maksud cikgu 1/2 darab 5 2.5, 3/2 darab 5 sama dengan 7.5 dan P di sini ialah 5 lah. Okey. Barulah kita dah dapat semua nilai-nilai pemberat di sini. Okey, 65 dah okey, 20, 25, 75, 5. Semua ni adalah pemberat peratusan untuk setiap bahan yang digunakan. Barulah kita masuk dalam formula gubahan. Okey, so kira baik-baik. Jangan salah kira.
120 darab 65, 130 darab 20, 80 darab 2.5, 110 darab 75, 90 darab 5 sehingga kita dapat nilai 118.75. Okey eh? Alright. So, pada peringkat awal cari nilai P dulu, barulah kita boleh cari indeks perubahan. Okey, sengaja soalan ni. Okey, baik. Untuk itu, soalan terakhir yang mana C. Kos penghasilan sebuku roti kismis pada tahun 2024 ialah RM10. Harga setiap bahan dijangka meningkat 33% dari tahun 2022 ke tahun 2026. Pada tahun 2026, jika RM22,000 diperuntukkan untuk menghasilkan 200 buku roti kismis, tentukan sama ada peruntukan itu mencukupi atau tidak. Okey, kita lihat pada ayat yang pertama ni. Okey, harga setiap bahan dijangka meningkat 33% dari tahun 2022 ke tahun 2026. Itu adalah nombor indeks. 26 berasaskan 22 adalah 133. Kenapa 133? Meningkat 33%. Jadi kalau kita bentuk dalam formula, ia adalah P26 bagi P22 darab 100. Kemudian, cikgu cuba masukkan 2024 ni. Okey, 2024 ni masukkan dalam formula kita ni dengan keadaan macam ni. Nampak? Okey. Dalam keadaan macam ni. Kita pecahkan darab silang 426 sini 422, atas dia 424, bawah ni 424. Okey. Baik. Maka hasil ni kalau kita tengok P24 per 22 darab 100 ni adalah satu nilai yang kita dapat daripada indeks perubahan soalan B tadi. Okey, 118.75. Okey. So, ini nilai untuk semua ini. Okey, darab 100. Formula nombor indeks. So, kita letak nilai kat situ. 118.75. Dan jangan lupa P24 ni ada harga dia. Yang mana dia beritahu kat sini RM10. Kita gantikan. Okey, dan kita cari harga tahun 2026. Okey, pindah mana yang patut ke sebelah kanan. 10 darab 118.75 jadi bahagi. Okey. Dan you kira RM11.20. Okey, so harga pada tahun 2026 okey, roti kismis itu adalah RM11.20. Baik, seterusnya apa kita buat? Kita lihat untuk soalan seterusnya. Pada tahun 2026, jika RM20,000 diperuntukkan untuk menghasilkan 200 buku roti kismis, tentukan sama ada peruntukan itu mencukupi atau tidak. Okey, kita dapat harga sebuku roti itu RM11.20. Peruntukan yang diperlukan, kalau ikutkan RM11.20 tu untuk harga sebuku darab dengan 200 buku roti. Maka nilainya adalah RM2240, 2240. Adakah peruntukan ini mencukupi? Tidak mencukupi. Ya? Sebab RM2200 diperuntukkan. Tapi oleh kerana terlebih ni, peruntukan tidak mencukupi. Okey, baik. Cikgu rasa cikgu memang bagi 4 soalan je, sudah memadai. Saya harap murid-murid yang ada di malam ini kita faham konsep dia. Okay. Yang penting bila jawab tu jangan salah kira. Sebab nombor indeks ni antara soalan yang kegemaran murid lah. Okay. So kita tutup dulu, stop sharing. Okay. Saya rasa sampai sinilah malam ni. Okay. Yang baru masuk ni tolong isi tolong isi link kehadiran. Okay. So esok cikgu akan bagi kuis, standby kuis tersebut. Okay, hari ini ada lebih kurang 75 orang hadir. Alhamdulillah ramai. Jadi pastikan esok jawab kuis yang cikgu berikan dalam pagi lah. Standby je lah. Siapa ada 20 soalan. Kuis itu sebenarnya macam kuis minggu lepas. Kuis minggu lepas cikgu bagi ramai tanya soalan tak lengkap lah apa. Sebenarnya soalan tu lengkap. Awak kena tengok video. Video tu kuis tu berpandu pada video tersebut. Soalan-soalan dia. So maknanya awak kena sambil tengok video,
Saya biar awak jawab soalan-soalan cikgu lah tu. So sebenarnya senang dapat 20 out of 20. Tapi tengok ramai juga yang tak dapat 20 out of 20. Mungkin salah tekan ke apa, cikgu tak pastilah. Okay. So sampai sini aja malam ni. Nanti minggu depan, kemungkinan besar minggu depan online untuk form 5 saja. Budak form 4 dah habis exam, direhatkan sementara. Okay. Kemungkinan lah. Okay. Sebab minggu depan cikgu nak masuk untuk topik form 5 online pula. Okay, so itu saja untuk malam ini. Okay, sekian. Terima kasih. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye. Cikgu. Betul-betul. Thank you. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, bye-bye semua. Cikgu off ya dulu. Siapa yang belum off ni? Ada yang tertidur ni. Masih on lagi. Okay, bye. Semua orang. Semua hebat.